Nama pun main motor, ada aje lah benda yang tak kena dekat mata ni. Makan modal. Tukar tu lah, tukar ni lah. Ujung-ujung buka pasang karburator, cair benjai tak kena-kena. Bukan apa, nak cari tune tu yang paling tepat, baru tak jam. Macam motor tu, sebab tu dapat bontot je, headblock pun tak ada. Pak saya ni memang paling malas. Aku suruh je Pak Tam yang pasangkan. Sekali dah pakai konti, memang melekat. Iyo, kenalah baru sekali, baru jadi. Yang penting, free. Terima kasih tak. Saya lama ni buat api. Yang ni orang dah balik kerja, dia belum pergi. Dah kenapa? Rantai macam boleh tahan setahun lagi. Spoket depan ni pun mantap. Tapi benda dah beli, tukar je lah. Barulah sekali depan belakang tu Benda-benda macam ni kalau boleh buat sendiri, buat sendiri je. Yang penting apa? Jimat. Tak tahu kan boleh belajar. Engkau ni lebihkan malas ni. Ikat tu pastikan ketat. Motor ni berkuasa tinggi. Angin tu penting, kena ngam-ngam. Lebih mantul-mantul, kurang gelik-gelik. Spoket asal ni 3-3. Aku bawa mengerang sepanjang jalan tu. Kau lah 3-2. Dah masuk gear 6 tu, minta gear 7. Celah mana aku nak tambah gear. Turunkan aje lah ratio spoket ni semata. Harap-harap dia ngam lah ya. Tiba-tiba tak ada benda pun yang surprise. Lagi dia berkahak-kahak sikit, ujung di hari. Itu je lah cerita hari ni. Besok-besok lah nanti kita sambung lagi. Bye.